Okey, anda banyak simpan idea dekat notepad semua kan, tapi satu konten pun tak produce pun, tak buat langsung. Saya pun pernah macam tu. Jadi dekat sini sebenarnya kita bukan malas pun, kita cuma tak ada sistem macam mana nak laksanakan idea tu. Walaupun idea dia bodoh, sebenarnya kita tak perlu ambil masa yang lama pun sebenarnya. Kita ambil video macam ni, video tegak macam ni, cakap aje lah. Janji idea konten tu kena ada. Lepas tu kita kembangkan dengan ChatGPT ataupun tulis diri sendiri, tulis sendiri, kemudian kita expandkan idea tu dekat ChatGPT, copy paste. Kemudian nak ambil idea tu, macam saya letak macam ni sebab apa saya pegang mouse, sebab dekat tepi ni saya ada skrip. So saya tak perlu menghafal sangat. Lagipun ada juga skrip dalam ni. Yang ni sekadar rujukan, saya tak tumpukan sangat. So idea macam ni sebenarnya memudahkan. Rekod time siang, rekod malam, kena beli barang mahal pula. Macam ni saya pakai lampu luar. Lampu matahari dekat luar. Saya guna matahari. So tak perlu complicated pun. Kalau mahal sangat beli lampu ring light tu pun dah jadilah. So tak perlu complicated. Kenapa nak complicatedkan benda yang mudah? So dekat situ sebab apa ramai yang tak boleh nak konsisten, fikir banyak sangat. Kita mudahkan. Macam mana saya mudahkan sistem tu? Saya letak dalam ebook. Dapatkan ebook tu secara free, percuma, boleh download dekat situ. Dekat mana? Dekat bio.